Okay, Assalamualaikum guys. Aku kat sini ingin merakamkan salam takziah buat uh, kita punya saudara di uh, utara Sumatera. Moga anda semua sentiasa kuat, sabar menghadapi ujian ini, dan jadinya saya sebagai rakyat Malaysia menumpang kesedihan apa yang berlaku. Tapi Alhamdulillah, kerajaan kami telah membantu sebaik yang mungkin. Jadi saya mohon pada sahabat-sahabat di sana supaya jangan ada hasad dengki yang sebelum ini, yang menghujat, yang menghina-hina kami di sini. Walaupun ada yang mengatakan bahawa alah adik-beradik ke persumkan, tapi secara tak langsung ia agak mengguris hati rakyat Malaysia di sini. Tapi apapun apa yang berlaku pada anda, kita orang di sini sangat prihatin dan cuba membantu sebaik yang mungkin. Tak kira lah walaupun negara mana pun, kalau jika berlaku kesukaran, insyaAllah kerajaan Malaysia akan membantu sebaik yang mungkin. Jadinya tolong jangan membuat kenyataan-kenyataan yang mengguris saudara-saudara anda di sini kan. Itu rakyat Malaysia. Okey, apa pun semoga tabah dengan ujian Allah ini. Okey, Assalamualaikum.